Misal kata kalau kita park kereta dekat shopping mall, tiba-tiba kereta kita tu hilang kena curi. Boleh tak kita nak saman shopping mall tersebut sebab kecuaian? Saya akan ulas sedikit mengenai satu kes di Mahkamah Session Euro Rent a Car yang berhad against Sunway Parking Service. Dalam kes tu, kereta tersebut telah dicuri. Kereta tu adalah kereta Honda HRV dimiliki oleh plaintiff, di mana plaintiff telah menyewakan kepada seorang warga negara Perancis. Warga negara Perancis ni dia parking di tempat defendant. Lepas dia balik daripada tempat tersebut, dia nak ambil balik untuk keluar, dia dapati kereta tersebut telah hilang. Melihat kepada rakaman CCTV yang disediakan di tempat defendant, apabila melihat rakaman CCTV, didapati bahawa kereta HRV itu telah dinaiki oleh seorang yang tidak dikenali dan kereta tersebut mengikut atau kita panggil sebagai tailgate satu kereta Nissan Almera daripada belakang. Jadi kereta tersebut HRV itu telah keluar tanpa membayar parking di tempat defendant. Mahkamah mendapati wujudnya kecuaian daripada pihak defendant melandaskan kepada pertama, kereta HRV itu telah keluar tanpa membayar tiket di tempat defendant. Jadi maksudnya palang automatik tersebut telah gagal menghalang kereta yang dicuri itu daripada keluar. Itu kecuaian pertama. Kecuaian kedua adalah tiada pengawal keselamatan yang telah ditugaskan semasa kereta tersebut, HRV tersebut, untuk keluar daripada tempat parking. Yang ketiga, tiada keterangan yang menunjukkan bahawa ada pegawai yang bertugas di bilik rakaman CCTV semasa kereta tersebut itu keluar daripada tempat parking. Jadi, Mahkamah Mendapati berdasarkan kepada ketiga-tiga fakta ini, memang wujudnya kecuaian daripada pihak defendant. Mahkamah juga mendapati walaupun ada pasal pengecualian ni maksudnya macam biasanya kalau kita lihat di mana-mana parking mall ada kata park at your own risk. Pasal pengecualian tidak akan terpakai sekiranya wujudnya kecuaian daripada pihak defendant. Jadi di dalam kes ni Mahkamah Mendapati sebabkan wujudnya kecuaian daripada pihak defendant, jadi defendant perlu membayar ganti rugi berjumlah RM117,000 berserta faedah dan juga kos guaman kepada plaintiff.